Hai semua, selamat datang ke kelas tambahan Math kita. Baiklah, jom kita terus mula. Cikgu tahu, bila sebut je matematik tambahan, mesti ada yang dah mula berpeluh sejuk kan? Relax, jangan risau. Hari ini, dalam sesi penerangan khas kita, cikgu akan pecahkan topik bab 1, fungsi gubahan, sampai ia jadi semudah ABC. Kalau anda dah tahu asas fungsi sebelum ni, hari ini kita cuma nak gabungkan je mereka. Tarik nafas panjang dan jom kita mulakan. Okey, ini plan kita hari ini. Kita akan tengok konsep mesin fungsi gubahan, kenali tata tanda asas dia, cari nilai imej dan belajar mencari fungsi yang hilang. Lepas tu, kita akan tengok kesilapan lazim peperiksaan dan kita tutup dengan uji minda sikit bersama cikgu. Sangat berstruktur, jadi mari kita terus masuk ke topik pertama. Bahagian pertama, konsep mesin fungsi gubahan. Benda ni nampak je macam alien algebra yang abstrak, tapi sebenarnya kita boleh bayangkan dia sebagai satu proses fizikal yang berlaku setiap hari. Cuba anda bayangkan sebuah kilang. Dalam kilang ni, kita ada bahan mentah, iaitu objek kita. Kita panggil dia X. Bahan mentah ni akan dimasukkan ke dalam mesin pertama. Kita namakan mesin ni fungsi G. Mesin G ni akan proses X menjadi produk separuh siap. Kemudian, produk separuh siap tadi dimasukkan pula ke dalam mesin kedua yang ada kat sebelahnya, iaitu fungsi F, untuk keluarkan produk akhir yang siap dibungkus. Benda tu je sebenarnya fungsi gubahan. Ia cuma rantaian mesin di mana hasil dari mesin pertama tu jadi bahan mentah untuk mesin kedua. Nampak kan? Tak susah pun nak faham. Bahagian kedua, tata tanda asas fungsi gubahan. Sekarang, macam mana nak terjemahkan kilang kita tadi ke dalam bahasa Math sebenar yang anda akan jumpa dalam exam SPM nanti? Cuba bayangkan perjalanan bahan mentah kita tadi. Mula-mula, X secara fizikal bergerak melalui mesin G dahulu. Ini menghasilkan GX. Lepas tu, hasil tu diproses pula oleh mesin F. Gabungan perjalanan inilah yang kita panggil sebagai tata tanda FG. Satu benda cikgu nak pesan. Walaupun huruf F tu ditulis kat depan, perjalanan kerja tu mesti dan sentiasa bermula dari G dahulu. Jadi, poin yang paling krusial kat sini ialah definisi ni. F kurungan besar GX ditulis semula sebagai F kurungan besar GX. Cikgu selalu panggil ini peraturan dalam keluar. Fungsi yang duduk paling dekat dengan objek X, iaitu fungsi di dalam kurungan, mesti jalan dulu. Mesin dalam beroperasi sebelum mesin luar. Ingat je peraturan mudah ni dan anda dah selesaikan separuh dari masalah fungsi gubahan anda. Bahagian ketiga, mencari nilai imej objek. Okey, cikgu harap anda dah bersedia sebab sekarang kita nak mulakan operasi mesin kilang kita ni menggunakan nombor sebenar. Jom, mari kita tengok aliran kerja untuk peperiksaan. Katakan soalan suruh kita cari nilai FG2. Step pertama, tulis dalam bentuk kurungan iaitu F kurungan G2. Step kedua, ingat balik peraturan dalam keluar cikgu tadi? Kira nilai G2 di dalam tu dulu. Masukkan nombor 2 ke dalam fungsi G dan selesaikan. Dah dapat jawapan? Step ketiga, barulah ambil nombor hasil tadi tu dan gantikan masuk ke dalam fungsi luar iaitu F. Senang je kan? Semudah ikut resipi di dapur. Selesaikan yang dalam, lepas tu baru uruskan yang luar. Bahagian keempat, mencari fungsi yang hilang. Seterusnya, kita tengok bahagian yang selalunya buat pelajar panik. Apa nak buat kalau salah satu mesin kilang kita tiba-tiba hilang dari soalan? Cikgu nak beritahu awal-awal, kacang je ni. Katakan kita diberi fungsi luar fx dan juga hasil akhir fungsi gubahan fgx, tapi macam mana nak cari gx yang menyorok kat dalam tu? Mudah sahaja, kita guna teknik penggantian. Kita masukkan je gx tu secara terus ke dalam tempat fungsi f. Contohnya, kalau fx tu x tolak 2, maka gabungan dia akan jadi gx tolak 2. Kemudian samakan hasil tu dengan fungsi gubahan yang soalan dah bagi. Lepas tu, susun-susun sikit algebra tu, pindahkan nombor supaya gx tu tinggal bersendirian. Siap? Anda dah pun berjaya jadi detektif yang bongkarkan identiti mesin tersembunyi tu. Bahagian 5, awas kesilapan lazim peperiksaan. Okey, tolong berikan perhatian sepenuhnya sekarang. Semua letak pen dan fokus kejap. Cikgu nak bagi amaran keras tentang satu perangkap exam yang sentiasa buat pelajar hilang markah percuma. Bila anda jumpa soalan yang berbunyi macam ni, cari nilai X apabila FGX sama dengan 7. Perangkap maut kat sini adalah apabila pelajar terus dan sembrono sumbat nombor 7 tu ke dalam tempat X. Tolonglah jangan buat macam ni. Nombor 7 tu adalah imej, ia adalah produk akhir yang dah siap, bukannya objek atau bahan mentah.
Cara yang betul, anda mesti menyamakan keseluruhan persamaan algebra FGX tu dengan 7. Selepas tu, barulah buat pemfaktoran kuadratik macam biasa untuk cari nilai X tu. Ingat pesan cikgu ni sampai bila-bila, jangan pernah paksa imej masuk ke tempat objek. Bahagian 6, uji minda bersama cikgu. Okey, anda dah dengar penerangan cikgu, anda dah tahu peraturan dia dan anda pun dah tahu perangkapnya. Sekarang, jom buat kuis kilat untuk buktikan anda dah rasmi master benda ni. Kita tengok soalan ni. Diberi fx sama dengan 3x tolak 2 dan f kuasa 2x atau f kurungan fx bersamaan dengan 10. Soalan dia, cari nilai bagi objek x. Cuba teka, macam mana nak mula? Ingat balik perangkap yang kita baru bincang tadi? Adakah kita nak terus ganti 10 tu ke dalam x atau ada langkah lain? Fikir sejenak. Ya, tepat sekali. Korang tak terperangkap. Kita langsung tak ganti 10 ke dalam X. Sebaliknya, kita masukkan persamaan 3X tolak 2 tu ke dalam fungsi F terlebih dahulu. Kemudian, baru kita samakan hasil keseluruhan persamaan tu kepada 10. Kembangkan, selesaikan algebra tu untuk cari X. Kerja yang sangat cemerlang kelas. Cikgu sangat bangga anda berjaya elak perangkap dan faham konsep sebenar. Sebelum penerangan kita tamat hari ini, cikgu nak tinggalkan anda dengan satu benda untuk difikirkan. Macam yang kita belajar dari bahan hari ini, model fungsi gubahan ni memang digunakan betul-betul dalam kilang sebenar untuk kira kecekapan pekerja. Jadi, kalau kilang dan ekonomi dunia pun bergantung pada model algebra ni untuk jalan dengan cekap, cuba teka, apa lagi sistem tersembunyi keliling anda dalam kehidupan seharian? Mungkin algoritma yang cadangkan video di telefon anda yang secara senyap-senyap dikawal oleh fungsi gubahan. Ia sesuatu yang menarik untuk difikirkan kan? Matematik tu sebenarnya yang membina dunia kita. Terus kekal ingin tahu, rajin-rajin buat latihan dan cikgu akan jumpa anda di kelas tambahan yang akan datang.